Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hdata min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amilan salihan wa qala innani minal muslimin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad abdika wa rasulika nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada pagi yang penuh barakah ini. Dan seterusnya kepada yang berusaha, Tuan Pengerusi Karya, seluruh ahli jawatan kuasa karya, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda, ibunda, kekanda, adinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Taala insya-Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertamanya kita merafakkan syukur Allah Ta'ala beri kita peluang dan ruang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah dan kita beriktikaf seketika di rumah Allah ini. Dan mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita dan juga Allah terima segala kebajikan kita tuan-tuan dan kita dapat ganjarannya di akhirat kelak. Kita mengharapkan barakah daripada Allah Ta'ala dan kita mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala insya-Allah. Amin. Jadi hadirin, hari ini kita sambung kita punya perkongsian dalam kitab Firman Haji jilid yang keempat, yang mana masih lagi dalam bab nafkah. Yang mana kita sedia maklum sebelum ni kita ada bincangkan tentang nafkah kepada isteri, kepada anak-anak, kepada yang atas, pada yang bawah, daripada furuk dan asalnya tuan-tuan. Dan hari ini kita sambung dengan nafkah yang lain. Nafkah yang lain itu berkaitan dengan nafkah kepada binatang. So siapa yang ada jaga binatangnya, jagalah elok-elok tuan-tuan. Dalam bab nafkah kepada binatang ni pula, dalam bab fiqh ni dia ada 3. Satu, binatang yang halal dimakan. Yang kedua, binatang yang tidak halal dimakan. Yang ketiga, binatang bukan peliharaan. Sebab itu hadirin dan dirahmati, kita ni senang di hidup kita, nak senang, nak barakah, jagalah hubungan kita dengan Allah. Dipanggil hablum minallah. Jagalah hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Dan jagalah hubungan kita dengan alam. Hablum minal alam. Maknanya dengan alam ini persekitaran. Binatang-binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, masyarakat kita yang kita ada di sekitar kita ni, jagalah hubungan tu. Bila jaga hubungan tu dengan baik, insya-Allah tuan-tuan. Sebab tu dalam bab fiqh, nafkah kepada binatang ni pun ada tuan-tuan. Saya pernah tanya dengan kawan saya. Dia bertugas di mahkamah. Saya kata, ada tak kes yang mana si isteri menuntut nafkah binatang. Menuntut nafkah binatang. Dia kata ada, tapi tak banyak lah. Kan kadang-kadang dia berkahwin suami isteri, lepas tu pula dia suka bela binatang, kucing contohnya. Dapat pula kucing dia yang bukan made in Malaysia tuan-tuan. Made in Zimbabwe, Kazakhstan tuan-tuan. Ataupun made in Jerman, kucing dia tuan-tuan. Kucing dia pun makan ikut menu yang sesuai daripada di mana dia lahir tuan-tuan. Jadi si
Isteri ni menuntutlah bila berlaku perceraian, maka si suami ni tak nak jaga kucing tu lagi. Sebab dulu bila beli makanan kucing tu, suami yang beli kan. Beli makanan kucing ni tuan-tuan, ada yang kucing dia punya makanan dia tu mahal tuan. Ada yang biasa-biasa kan. Rumah saya yang kucing datang kat rumah saya tu tuan-tuan, bagi makanan yang jenis A dia tak nak, dia nak jenis yang C tuan-tuan. Itu masalah tu. Kan? Lepas tu kadang-kadang kita bagi dia jenis yang makanan yang lain dia tak nak tuan-tuan. Akhirnya pergi pasar, pergi beli ikan, kena ingat beli ikan untuk kucing tu tuan-tuan. Ya? Yang paling best tu saya kata kat rumah saya, cuba kita bagi dia ikan parang. Nak tak dia makan? Makan dia tuan-tuan. Kan? Makan dia ikan parang tuan-tuan. Masalahnya orang rumah saya ni satulah. Saya makan ikan parang, tak ada pun dia alihkan tulang tu. Tapi kucing dia tu, dia alihkan tulang tu. Tu yang tak tahan tu. Kan? Ikan parang tu kan dia ada tulang tu tuan-tuan kan. Kita makan dia tak alih kan. Tapi kucing dia makan, dia alih elok-elok tuan-tuan. Masya Allah. Kan? Kenapa abang makan ayam tak alih kan? Abang tak apa pandai alih, kucing ni kesian dia nanti. Tu sakit hati dongai. Tapi tak apa. Itu namanya kita berkebajikan kepada binatang tuan-tuan. Ya, saya pernah kali kan, tapi alhamdulillah lah, bukanlah kita kata sisa yang kita kata lebihan makanan kita kan, dia pun boleh makan tuan-tuan. Ya, tu yang dekat rumah saya tu, dia kalau dia lain macam kan, dia tak nak lah yang kita boleh whisky ni tuan-tuan. Dia nak yang kita rebus ikan ni tuan-tuan kan. Masya Allah, kalau rezeki dia lebih, dapatlah dia ikan yang mahal, ikan bawal emas ke apa tuan-tuan. Ya, wallahualam. So maknanya nak beritahu kita ni hablum minal alam ni, bagilah ikut kepada kita punya kemampuannya tuan-tuan. Okey. Jadi binatang yang halal dimakan. Pertama, nafkah binatang yang halal dimakan. Ni cerita dia, bila binatang tu halal dimakan, maka binatang inilah yang kita kena pastikan dia lengkap dari segi makan minum dia tuan-tuan. Termasuk dalam jenis ini adalah semua jenis binatang ternakan yang halal dimakan. Pemiliknya boleh memilih. Sama ada memberinya makanan dan minuman bagi membolehkannya terus hidup. Tu kita jelaslah. Kalau tuan-tuan kita bela kambing, kita bela lembu, kita bela ayam, pastikan ada tompek yang dia makan, ada tompek yang dia minum, ada tompek dia nak berteduh pun kena disediakan tuan-tuan. Kan? Ya? Kalau dia tak berteduh pun susahlah keadaan dia. Binatang-binatang ni tuan-tuan. Jadi beri. Dia persoalannya tuan-tuan bukan apa. Kalau kita tak tunaikan tanggungjawab, kok nanti dia persoal dekat akhirat, no comment lah tuan-tuan. Kan? Sebab binatang ni sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala tuan-tuan. Jangan kita pula tanya macam mana cara dia zikir, tak tahulah tuan-tuan kan. Tapi dia sentiasa mengingat kepada Allah. Dan dia pula tidak ada akal. Bila tak ada akal, baik buruknya tak ada tuan-tuan. Kita ni ada akal, tapi tak reti nak jaga akal. Tu masalah tu. Kan? Okay. So maknanya di binatang ni dalam keadaan yang demikian. Kalau kita tak mampu untuk menjaga dia, dia punya jawapan, sembolehlah untuk dimakan. Ya, sembolehlah untuk dimakan. Kalau dah tak mampu nak jaga kambing, tak mampu nak jaga lembu tu tuan-tuan, sembolehlah untuk dimakan tuan-tuan. Tak boleh nak semboleh untuk dimakan, silalah jualnya tuan-tuan. Ya, jual binatang yang kita tak boleh nak jaga nafkahnya tuan-tuan. Ya, ada orang dia kata memang ternak lembu ni sekian, ternak kambing ni sekian, tetapi dia punya rezeki hasil itu sekali je, tapi nak menjaga dia tu boleh tahan juga kan. Tu dia punya keistimewaan masing-masing lah tuan-tuan. Ya, sama juga macam kita ada cucuk tanam. Kan ada apek tu, saya tanya, macam mana niaga durian? Itulah tu 11 bulan kerja, 11 bulan menanam, menjaga, sebulan je kerja baru dapat hasil tuan-tuan. Kan? Lepas tu saya kata sebulan yang hasil tu banyaklah hasilnya tu, gaji pun banyaklah. Kan? Tapi tak boleh kata apalah ustaz. Tu yang tak tahan tu, dia kena pula saya ustaz. Tu masalah tu. Kan? Dia apek, kita tak pernah jumpa dia, dia kata kenal lah kita ustaz kan. So kita layan ya lah tuan-tuan. Wallahualam. So hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau boleh jual, jual lah.
sebab kita tak mampu nak menjaganya. So kita jual lah tuan-tuan. Tak boleh nak jual, hadiahkannya kepada orang lain. So hadiahkanlah binatang tersebut yang kita tak mampu nak bagi makan minum, maka hadiahlah kepada orang lain. Jika pemiliknya tidak berbuat demikian, dia dipaksa memberi makan dan minum dengan kadar yang mencukupi untuk terus hidup. Kena bagi, jangan dera, biarkan dia tak makan, biarkan dia tak minum tuan-tuan. Ya, akhirnya kita terimalah apa-apa persoalan di akhirat kelak tuan-tuan. Kenapa? Kita telah menganiaya binatang ciptaan Allah Ta'ala tuan-tuan. Okey? Kemudian jika tidak, dia hendaklah menjualnya. Tak boleh jaga, jual. Tak nak jual, masih tak nak jual. Tapi dia kena paksa juga untuk dijual. Sebab apa? Sebab dia biarkan binatang itu keadaan yang terseksa. Okey? Ini binatang yang boleh kita makan. Ya, basicnya ayamnya kan. Apa lagi? Arnab, ada orang yang bela arnab ya tuan-tuan. Okey? Lepas tu ada orang bela apa? Kijang ke, rusa ke tuan-tuan. Ya? Lepas tu lembu ke, kambing ke. Boleh jaga, jaga. Tak boleh jaga, sila sembelih ataupun jual. Okey? Kemudian yang kedua, binatang peliharaan yang tidak halal dimakan. Antara binatang peliharaan yang tidak halal dimakan ialah anjing perburuan yang tidak ganas. Okey? Ada orang dia bela anjing. Kan? Bela anjing tak ada masalah. Ya, bermanja-manja dengan anjing tu yang masalah. Faham ya? Ya, bola anjing tu kita bagi makan, kita tak adalah sentuh dia sangat. Yang bermanja dengan anjing ni siap poluk lah, kan? Siap cium pipi lah. Anjing tu cium pipi kita lah. Itu masalah nama. Persoalannya setiap yang berkaitan dengan lendiran ke, air ke, dia basah ke tuan-tuan. Bila kono kayak kita kena apa? Sertu, samak tuan-tuan. Saya cakap pada tuan-tuan di hadapan saya ni, insyaAllah lah, orang lama ampangan segamat ni tak ada risau sangat lah tuan-tuan. Tapi anak-anak kita yang dia duduk pindah, lepas tu dia berkawan dia tuan-tuan, relax je kan. Dipolok tuan-tuan kan, dipolok. Lepas tu baju tu dia sertu tak tiap-tiap hari tuan-tuan. Memang kita tahu ada dia punya bahan sertu sekarang ni kan. Dikatakan ada sabunnya sekali pun ada. Tapi cerita dia, kita jaga tak elok-elok benda tu kan. Pakaian kita, buat je pakaian tu kita buat semayang, tu masalah tu. So jagalah elok-elok. Okey? Sebab apa? Kalau biasa orang yang membela tetapi bela itu adalah untuk tanamannya, tu tak ada masalah lah tuan-tuan. Kan? Dia ada untuk jaga untuk kat tanaman dia, dia sediakan makan minum. Tu cerita lain yang berbeza tuan-tuan. Okey? So kemudian apa dia? Binatang peliharaan yang tidak halal dimakan, kucing. Yang kita biasa dekat rumah masing-masing ada yang menjaganya. Helang, lebah, ulat sutera dan sebagainya tuan-tuan. Tapi ulat sutera ni dekat tempat kita tak ada lah kot. Ya, kat Sabah Sarawak tu ada kan. Ya, dekat kita tak ada lah yang bela ni. Ada yang bela lebah. Untuk dapatkan madunya tuan-tuan. Dapatkan madunya, bukan bermadu. Bermadu lain. Dapat madu lain tuan-tuan. Okey. Pemiliknya mesti menjaga dan memberi nafkah, makanan dan minuman kepada binatang tersebut. Ini paling penting, kena bagi nafkah juga. Ini yang saya kata tu. Bila kat kes kat mahkamah, isteri menuntutlah. Kan? Nafkah anak pertama, nafkah anak kedua, nafkah anak ketiga, kemudian nafkah anak yang kompet. Kompet tu oyen nama, kan? So, dia kena bagilah nafkah kepada oyen tu.
Yang tak tahan tu nafkah anak pertama 400. Oyen pun sama 400 itu tak tahan tu. Kan? Pandai-pandai lah tuan-tuan. Kerana apa? Ini penting. Tanggungjawab perlu ditunaikan. Tidak ada istilah tak ditunaikan. Mesti ditunaikan tuan-tuan. Okey? Jika dia enggan menjualnya atau tidak ada pembelinya, dia mestilah menyerahkan binatang tersebut kepada sesiapa yang boleh memanfaatkannya supaya ia boleh terus hidup tuan-tuan. Sebab itulah ada usaha pihak kerajaan yang mengumpul binatang-binatang tersebut tuan-tuan. Okey, tu dia punya apa orang panggil, kerajaan punya usaha lah. Kan, ada orang dia tak mampu nak menjaga binatang tersebut, serahkanlah kepada perkara berkenaan. Okey, cuma kita tak tahu pula kat mana nak boleh hantar, ya kan. Tuan-tuan tahu tak kan? Macam contoh kucing, kalau kita rasa kita tak boleh nak jaga tanpa kucing datang kat rumah kita kan, kita memang jenis yang tak boleh tu, ada tempat tak pergi hantar kucing? Tak tahu kan. Akhirnya diorang pun kata tompeknya adalah di pasar-pasar. Kan, tompeknya adalah di kedai-kedai mamak tuan-tuan. Kan, itu yang masalah tu. Dah kesian kedai-kedai makan tu tuan-tuan. Ya, okey, wallahu a'lam lah. So maknanya mesti ada juga satu pihak yang mampu untuk menguruskannya tuan-tuan. Okey. So hadirin yang dirahmati oleh Allah, binatang yang halal dimakan, binatang peliharaan yang tidak halal dimakan, ini pun terkait dengan nafkah. Binatang bukan peliharaan. Contoh binatang bukan peliharaan ialah anjing liar dan binatang-binatang berbisa. Orang ramai tidak perlu memberi makanan dan minuman kepadanya. Hal ini adalah kerana tidak salah membunuhnya selagi ia berkeadaan demikian. Ya, yang ni tugasan pihak berkuasa. Kadang-kadang dah tak mampu nak jaga. Binatang tu tahulah, binatang liar contohnya tuan-tuan. Ya, boleh memberi efek, memberi kesan. Macam kita di Negeri Sembilan dulu kan, ada kan pengumuman tentang isu anjing-anjing liar ni tuan-tuan. Ya? Tapi ada pihak pula. Dia kata kita kena jaga semua. Tapi kita suruh dia jaga, dia tak nak jaga. Kan? Kita suruh dia jaga, dia tak nak jaga. Jadi pihak berkuasa, dia adalah dia punya keputusan dan keperluan dia tuan-tuan. Ya, betul. Kita kalau anjing liar ni banyak ni tuan-tuan. Poning tu. Ya, macam kita kat sini ni kan. Boleh tahan juga, betul tak? Kalau kita sekarang saya brisk walk, jalan kaki tuan-tuan daripada rumah, jalan ke sini tuan-tuan kan. Bila dia berkumpul dekat sini, kita pun lintahlah ke kanan. Tuan-tuan, ya, untuk kita jalan ke kanan ni. Kalau dia berkumpul kat sini, kita lintahlah bola kiri ni tuan-tuan. Tapi masalah sambil jalan pegang handset, tak nampak tiba-tiba depan kita. Lintah bukan lagi lah kan. Ya, wallahu a'lam. So benda-benda yang liar ini itu tugasan daripada pihak berkuasa. Dia ada kuasa apa tindakan yang sesuai perlu dibuat kepada keadaan demikian. Okey? Sebabnya saya yakin dan percaya tuan-tuan di hadapan saya yang live ke apa. Kalau tuan-tuan pergi tengok negara-negara maju, tak nampak dia kan anjing liar ni tuan-tuan kan. Ya. Kalau pengalaman saya lah kan, pergi pusing dekat Perth tu, jalan kaki pusing kan. Tak ada lah nampak dia berkeliaran ni tuan-tuan. Kita pergi ke Korea kan, kita pergi jalan pusing kan tuan-tuan. Kita pergi negara orang, kita berjalan je lah. Mana jarang kita pergi. Kalau kita rasa je bertempat tu boleh berjalan, kita berjalan lah. Tak nampak pun anjing liar bersepah tuan-tuan. Kita kalau kita pusing kat town kita tu, cuba tuan-tuan tengok kan. Ya, jalan kan berderau ya, bila nampak kawan-kawan dia, kalau dia seekor tak apa, dia sekawan tuan-tuan. Ya, sekawan dan sesahabat. So maknanya tindakan itu wajar dibuat demi menjaga maslahahnya tuan-tuan. Okey. Seterusnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Perkara ini merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
dakhalat imra'atun nar fi hirrah rabatatha fala hiya at'ammatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ard hatta matat hazla. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, seorang perempuan masuk neraka disebabkan seekor kucing kerana dia mengikatnya. Seorang perempuan mengikat kucing, tidak memberinya makan dan tidak melepaskannya makan binatang yang melata di muka bumi, sehinggalah kucing itu mati dalam keadaan kurus kering. Ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tuan-tuan, daripada riwayat Muslim dan Bukhari. So tuan-tuan, macam kucing tu kalau diikat, tak tahulah nak cakap macam mana. Kesian dia kan. Binatang yang kita simpan dia dalam sangkar pun, tak bagi dia lopeh pun, susah juga tuan-tuan. Kalau orang dulu dia yang mana bela burung tu terbaik kan. Pagi dia bagi burung makan, lepas tu dia lopeh. Lepas tu burung dia tak mana poi, potang tu pandai dia balik-balik kan tuan-tuan. Itu dahsyat lah kalau orang pandai bela burung macam tu kan. Saya rasa kalau saya lah bela burung tu lopeh tak sampai-sampai lagi dah. Dah tak tahu dah. Pandai dia balik tuan-tuan kan. Yang paling saya rasa respect tu toke lembu dengan toke kambing. Dia kona mana lembu mana kambing dia tuan-tuan. Tengok warna sama ya. Tengok kulit gilek sama ya kan. Tapi dia boleh kona. Ni kambing den, ini lembu den tuan-tuan. Sebab itulah Piramli buat cerita nujum 4 belalang. Dia jadi nujum apabila dapat dijumpai lembu dengan kambing orang kampung tuan-tuan. Nujum 4 belalang tuan-tuan. Jadi itu Piramli lah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Okey. So hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan mendera kucing, jangan mendera binatang ini sebab kita risau. Perkara ini akan jadi persoalan kita dokek akhirat. Okey. So kita janganlah berlaku demikian. Kucing ialah contoh binatang peliharaan sekalipun tidak halal dimakan. Sehubungan itu binatang bukan peliharaan seperti 5 jenis binatang perosak yang disebutkan dalam hadis terkeluar daripada hukum tersebut. Ini kalau binatang yang memang dikategori sebagai perosak. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram al hayyah wal ghurabu al abqa wal fa'rah wal kalbul aqur wal hudayya. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, 5 jenis binatang perosak dan berbahaya yang perlu dibunuh, sama ada di tanah halal atau di tanah haram. Pertama, ular. Al-hayyat. Kedua, wal-ghurabu, gagak yang di belakang dan di perutnya berwarna putih. Belakang perutnya warna putih tuan-tuan. Okey. Dia bila gagak tu kan dia ada bunyi dia kan. Orang dulu kata jangan ikut bunyi dia kan. Wallahu a'lam lah. Kan. Dia pada basicnya orang dulu kata kau ikutlah dia cakap, kau mulut kau jadi gagak kan. Tapi orang dulu tu dia sebut-sebut macam tu sebab dia beritahu dia faham. Sebab ini adalah binatang perosak tuan-tuan. Kan? Okey. Kadang-kadang ada orang pula kata kalau gagak tu datang ke rumah macam ada benda sesuatu musibah yang berlaku. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Okey, so kita tak tahulah keadaan demikian. Kemudian binatang yang perosak, tikus. Itu jelaslah. Tikus adalah binatang perosak. Okey.
So nak pastikan tikus tu mati, pergilah jumpa apa nujum-nujum yang pandai kan, cari ubat-ubat yang boleh tikus mati ni tuan-tuan. Okey. Anjing liar, wal kalbul akur, anjing liar, wal hudayya, helang tuan-tuan. Ni dia antara 5 binatang yang Nabi SAW kata perosak. Pertama, ular, gagak yang di belakang dan perutnya berwarna putih, tikus, anjing liar dan helang. Rumah penuh dengan tikus. Kenapa tak bunuh tikus tu? Kesian dia. Ya. Kan? Dia pun nak hidup juga tuan-tuan. Kan? Betul lah. Cerita kartun apa? Tom and Jerry tuan-tuan. Tapi yang kesian cerita kartun tu, Tom tu macam jadi mangsa je tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak cerita kartun Tom and Jerry ni? Kan? Kalau tak tengok maknanya tuan-tuan hidup zaman bila ni. Kan? Budak sekarang tak tengok mungkinlah tak ada kartun tu tuan-tuan. Ya, Tom and Jerry tuan-tuan. Kan? Tapi Tom tu asyik kono dengan Jerry kan tuan-tuan. Ya, rojo demikian. Okey. So anjing liar, lepas tu tak salah. Sebab tu bila kita pihak kerajaan kata kita akan buat tangkapan ataupun kita akan lupuskan. So benda ni yang kita katakan persoalan tentang menzalimi binatang tuan-tuan. Tapi kalau kau boleh jaga, jagalah. Kan? Kata-kata ni kau boleh jaga, jagalah tuan-tuan. Okey? Helangnya, gagaknya tuan-tuan. Okey? Jelas Clear So, 3 jenis binatang ni, nafkah ni mesti diteruskan dan jangan biarkan dia mati dalam keadaan kelaparan. Okey? Kalau dia dalam keadaan mati, kau nak langgar, kau mati lain, kau tu cerita lain lah. Tu cerita yang berbeza tuan-tuan. Okey? Seterusnya, nafkah kepada pokok dan tanaman. Pokok dan tanaman tuan-tuan. Ya, yes saya tuan. Monyet macam okey. Ya? Dia mengganggu juga Kalau dia mengganggu dalam bentuk tanaman, dia dikira sebagai perosak, bolehlah kita melakukan bunuhnya. Tapi kalau boleh, dia ni adalah binatang yang di bawah Jabatan Peliharaan dan Pemeliharaan, tak salah saya. Faktor pertama yang perlu dibuat, report dulu pada pihak yang kita kan ada jabatan yang pemeliharaan dan pemeliharaan tu kan, yang jaga binatang-binatang tu, yang veterinar ke apa, report kat dia dulu. Sebab apa? Kita ni ada proses perundangannya. Kalau kita tak ikut proses tu, dia akan jadi perkara yang berbeza. Macam contoh lah, ada gajah tuan-tuan kan. Gajah dekat kebun gitu kan. Dia pun merosakkan gitunya kebun. Contoh kan. Tapi kita kena report kepada pihak yang berkenaan. Okey? Tapi dia sebagai perosak, bolehlah kita lakukan tuan-tuan. Okey? Jelas Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nafkah kepada pokok dan tanaman. Yang ni pun kita kena jagalah. Sekarang ni cuaca kat kita ni ada kan, tak hujan dah berapa hari dah tak hujan tuan-tuan. Ada rasa hujan tak? Rasa hujan tak hujan tuan-tuan kan? Ya, wallahu alam lah. Okey? Hari ni kalau boleh janganlah hujan. Senang kita nak pergi ngundi tuan-tuan. Ya, saya pesan satu yuk. Sebelum nak suruh istikharah, pagi tadi dah tidur tuan-tuan. Kan? Kan sebelum keluar rumah nanti, bismillahirrahmanirrahim. Tawakal kepada Allah, semoga Allah tenangkan hati, nak pangkah yang mana. Dah sampai ke tempat ada pangkah tu, bismillahirrahmanirrahim. Pangkahlah mana ikut hati yang sesuai. Dah habis pangkah tu tuan-tuan, pergi kedai mamak tuan-tuan. Jangan dipikir-pikir dah. Jangan dipikir-pikirkan lagi dah. Kadang-kadang kita berfikir, siapalah menang, siapa kalah, siapa menang, siapa kalah. Biarlah pengumuman melanggang punya keputusan tuan-tuan. Itu dipanggil sebagai takdir dan qada dan kadar Allah Ta'ala. Okey? Ini tak ada berio kan. Tak payah pening-pening kepala tuan-tuan. Okey? Tunggulah takdir dan qada dan kadar Allah Ta'ala. InsyaAllah. Kita doa yang baik
baik, yang terbaik buat negeri kita tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Seterusnya nafkah kepada pokok dan tanaman. Masing-masing ada buat tanaman, ada jaga ya tuan-tuan. Okay? Ada yang masing-masing yang tangan dipanggil apa? Tangan apa? Tangan berbodong bukan? Tangan apa orang kata tu? Bukan tangan manis. Tangan panih kan? Kan? Tangan panih kan? Apa dia? Tangan panih mati pokok tangan soju lah tuan-tuan kan? Kalau tangan panih mati pokok, tangan soju pokok hidup tuan-tuan kan? Tapi kalau tangan berpuluh sakit jantung lah mau kan? Tangan berpuluh sakit jantung lah nombor tuan-tuan. Okey. So maknanya ada orang yang jadi yang tangan dia jadi ya tuan-tuan kan? Masya-Allah. Okey. Macam tangan saya memang tak menjadi tuan-tuan. Tanamlah pun saja memang tak jadilah tuan-tuan. Sebab tu bila menanam kat rumah saya, Haji pun tahu, bini saya yang tanam. Jangan tuan-tuan kata kenapa lah ustaz tak tanam, bini saya tanam. Sebab tangan saya tak menjadi tuan-tuan. Saya pernah tanam pokok durian jadi pokok rambutan. Itu masalah itu. Kan? Jadi tak ada lah saya tu. Tapi cerita tu nafkah kepada pokok dan tanaman. Maknanya pokok yang kita tanam kan, tanaman kita. Maksud memberi nafkah pada pokok dan tanaman adalah dengan menyiram dan menjaganya. Itulah kita punya. Tapi pokok dan tanaman ni itulah cara orang menyiram dan menjaga. Jika pemiliknya tidak mahu menebangnya untuk sesuatu tujuan, dia hendaklah menyiram dan menjaga pokok atau tanaman tersebut. Hal ini demikian kerana kecuaian menjaganya dianggap mensia-siakan harta benda tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Dia telah mensia-siakan tuan-tuan. So kita kena jagalah elok-elok tuan-tuan. Yang tanaman yang kita buat tuan-tuan. Okey. So ada orang-orang yang mampu menanam dengan baiknya, jagalah elok-elok tuan-tuan. Okey. Jika pokok-pokok atau tanaman itu ditebang untuk dimanfaatkan atau untuk sesuatu pembangunan dan sebagainya, dia boleh menebangnya atau membiarkannya mati kekeringan. Hal ini adalah kerana perbuatan tersebut mempunyai tujuan yang diizinkan oleh syarak. Itu yang mereka yang peneroka kan. Ada sampai satu tempoh pokok tu ditebang. Hasil pokok tu ada tuan-tuan. Kadang-kadang saya tengok kawan-kawan yang keluarga dia peneroka tu. Pasal lah kau gaji nak balik kampung ni. Mak Den dah mula tobang pokok tu. Dia tak tahan tu. Mak Den dah mula tobang pokok tu. Tu maksud dia apa? Maksudnya dia nak pau mak dia lah tuan-tuan. Kan? Mak dia dapat hasil daripada pokok yang ditobang. Dia dapat lah pau tuan-tuan. Ya? Ataupun benda yang ditanam dah ada hasilnya. Masya Allah. Okay? So banyak benda-benda yang ditanam adalah hasilnya tuan-tuan. Kan? Macam yang kita dalam bulan yang lopeh yang terdekek ni, yang hasil yang kita rasa nikmatnya durian lah tuan-tuan kan. Tahun ni durian melimpah betul. Akhirnya durian yang dulunya mahal dapat kita rasa tuan-tuan. Sampai jadi muak kita makan durian yang mahal dulu tuan-tuan. Ya? Tahun depan tak tahulah dapat rasa balik ke tak kan. Tahun depan tantah durian yang mahal tu harga tetap mahal tuan-tuan. Ya? Bayangkanlah kan kita punya orang ngidam-ngidam dulu nak beli Blackton payah. Sekarang ni la ilaha illallah senang ambil ya kan. Bolehlah nak beli ikut kemampuannya tuan-tuan. Okey. So hadirin yang dirahmati oleh Allah, dibenarkan dalam syarak untuk menebangnya atas dasar untuk ada manfaat yang seterusnya tuan-tuan. Ya, sekarang ni pun kita tahu kalau pokok-pokok tu dia ada manfaatnya dalam sektor perkilangan, kan? Berkaitan dengan kayu-kayannya yang perlu tuan-tuan. Itu mengikut kepada keperluan semasa. Okey? Jelas tuan-tuan? Clear ada apa pertanyaan? Okay. So ingat ya, nafkah ni jaga elok-elok. Bukan kata kepada manusia saja, tapi nafkah kepada persekitaran. Okey, sedikit last tuan-tuan. Penjagaan anak-anak.
Al-hadanah. Ya. Pengertiannya, perkataan hadanah bermakna penjagaan anak. Ayat paling mudah, jangan pandai buat anak. Nah, ini bahasa kampung kita ni jangan pula terasa lah. Betul lah kan? Kita dah ada joki anak. Dah pandai buat, pandai jaga, tuan-tuan. Ini bahasa kita. Kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang bila cakap macam ni orang kata, apalah ustaz ni, tak apa-apa je cakap ni. Bukan. Rezeki daripada Allah tu kita kena jaga. Allah beri rezeki tu kita kena jaga. Macam mana keadaan anak tu kita kena jaga, tuan-tuan. Tapi itulah kelebihan orang-orang yang menjaga anak syurga. Bila dia jaga anak syurga, lagilah dia dapat nikmat syurganya, tuan-tuan. Masya Allah. Ya, kita ni harap sangat kalau boleh dapat masuk syurga tu copek lah, direct kan. Mereka yang dapat jaga anak syurga tu, Masya Allah. Ataupun anak dia yang dah pergi dulu, simpan awal. Orang kampung kau panggil kan, dah simpan Ustaz. Berapa anak cik? 8 boleh, 6 simpan. Masya Allah kan. Okay? 8 boleh, 6 simpan, tuan-tuan. Zaman dulu dengar lah 8 boleh. Berapa anak? 24 kan. Zaman sekarang ompek. Tu lah, tuan-tuan. Tak ada pek tu. Anak yang 24 dia zaman sekarang, tuan-tuan. Akan datang tak tahulah. Kereta sekarang makin kocik kan. Yang dua belakang boleh naik 2 orang. So anak sekarang berapa? 2 orang kan. Tu joki masing-masing lah, tuan-tuan. Okay. So dalam keadaan demikian, bermakna penjagaan anak dari segi bahasa hadanah bermaksud tepi atau sisi. Hal ini demikian kerana penjaga anak mengambil anak yang dijaga ke sisinya. Sementara dari segi syarak, ia bermaksud menjaga seseorang yang belum berupaya mengurus diri. Dari segi syarak, jaga orang yang belum berupaya mengurus diri. Dan mendidiknya dengan pelbagai cara sesuai dengan pertumbuhan. Tanggungjawab mak ayah, didik anaknya ikut kepada pertumbuhan, cara sesuai. Tuan-tuan, kita tak nafi jaga anak sekarang mungkin tak seperti mana bapak kita jaga kita dulu. Dulu kalau kita nakal, bapak kita ikat kita dekat pokok mangga. Sekarang ni nak ikat kat pokok mangga, depan rumah pun tak ada pokok. Kan? Macam mana nak ikat pokok mangga, tuan-tuan? Kan? Zaman dulu rotan tak ada, batang paip boleh dijadikan belasahannya, tuan-tuan. Kan? Tapi zaman sekarang tak dinafi, kadang-kadang mental budak sekarang lain macam sikit, betul tak? Cuba buat macam tu. Lain jadinya suasananya, tuan-tuan. Kena didiknya cara lain. Jadi didik yang cara lainnya hari ni yang paling dokek, kena didik dengan cara Al-Quran. Tu ialah cara dia, tuan-tuan. Sebab apa? Yakin dan percaya Al-Quran itu dia adalah penenang, penyejuk, selain daripada sandaran utama umat Islam. Tu ialah, tuan-tuan. Supaya apa-apa berlaku, dia kembali balik. Kembali balik, tuan-tuan. Masya Allah. Benda-benda ni kita tak boleh nak ngelak. Ujian dan takdir. Hari itu saya jadi juri pertandingan kesenian Islam peringkat penjara satu Malaysia. Jadi saya jadi juri dalam konteks marhaban dengan da'i. Jadi adalah peserta daripada penjara-penjara satu Malaysia ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kita bertanya dengan kawan-kawan ni, tu dipanggil, tu ustaz tu. Dia tak tahan, tuan-tuan. Tu ustaz tu. Diuji. Pada saya dia diuji. Tapi kelebihannya, dia ustaz yang ke dalam, tetapi dalam masa sama, dialah tukang menyampaikan tazkirah pada kawan-kawan yang lain, tuan-tuan. Mungkin itu adalah dakwahnya dekat dalam tersebut, tuan-tuan. Kadang bila kita tengok
Wih, muda lagi budak ni. Apa kes dia kan? Mungkin dia terjebak. Dia kadang-kadang istilah benda-benda hukuman ni disebabkan dia bersubahat. Dia ikut ya tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan. Ya. Saya pun jadi juri kepada da'i dan juga marhaban yang perempuan juga tuan-tuan. Kan? Tengok budak tu lah, hai comel kan. Ya. Comel. Kalau tuan-tuan nak tunggu di depan pintu, beritahulah. Kan? Mana dia comel, baik ya tuan-tuan. Tapi dia diuji oleh Allah Ta'ala. Tetapi hikmahnya banyak. Apa hikmah dia? Dia dapat perbaiki diri. Allah Ta'ala tambah sayang dekat dia dengan perbaiki diri dia tuan-tuan. Itu hikmah dia tuan-tuan. Tapi bila kita tengok apa yang berlaku pada mereka, saya kata pada dari dia, kita duduk luar ni pun kena jaga. Jagalah diri, perbaiki diri kita tuan-tuan. Sama-sama perbaiki diri ni, semua orang kena perbaiki tuan-tuan. Saya kat depan yang ustaz ni pun kena perbaiki diri. Ada tak ustaz yang mulut celupar? Ada, Copek jawab tu kan. Betul kan? Kan? Ada tak ustaz yang tak pandai jaga peribadi Ada tuan-tuan. Kita benda ni kita berisau tuan-tuan. Ya, saya cakap ni kita tak nak cakap kepada orang lain, kita nak cakap diri kita, nak kena sama-sama perbaiki. Sama-sama kita peringat ya tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Yang paling penting ya tuan-tuan, saya suka sebut hidup ni kita rasa bersyukur sebab Allah tak buka aib kita. Kalau Allah buka aib kita, tak tahulah nak apa jadi kat kita tuan-tuan kan. Nak keluar rumah pun jadi masalah tuan-tuan. Nak pergi isi minyak kan, stesen minyak pun berderau kalau dibuka aib kita. Tapi kita syukurlah dengan apa yang Allah lindung kita setakat hari ini dan berjaga-jagalah dan perbaikilah diri kita insya-Allah. Okey? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, cara sesuai dengan pertumbuhannya, bagi kanak-kanak yang masih kecil, hadanah berakhir sehingga umurnya memayyiz. Maknanya dia tahu baik dan buruknya tuan-tuan. Penjagaan kanak-kanak selepas umur memayyiz sehingga balik dinamakan kafalah yang bermakna pelihara. Mungkin suatu ketika dulu budak 6 tahun dah kategori memayyiz. Tapi budak sekarang speech delay-nya, autismnya, macam-macam ada. Maka menurut pada tahap dia tuan-tuan. Mungkin 10 tahun baru kategori memayyiz. Kan? Mungkin kita tak tahu. Itu tahapnya kena jaga hadanahnya. Dan kemudian daripada memayyiz itu, sampailah kepada kafalah. Sampailah waktu dia balik tuan-tuan. Yang paling kita berderaunya tuan-tuan, bila dah balik tu, lagilah kita kena jaga tuan-tuan. Tak kira lah anak lelaki atau anak perempuan. Okay? Zaman ketika kita sedang melihat, orang kata jaga anak lelaki ketika remaja adalah cabaran. Kan? Tapi kita anak perempuan lah, kita kena jaga dia pula ketika dia dewasa. Itu cabaran pula. Maksud dewasa tu umur dia dah habis universiti, umur dia 21 tahun. Anak perempuan selagi mana tak berkahwin, berderau jatuh kita tuan-tuan. Kan bila lah anak dia nak kahwin ni kan, bila lah dia kan. Lepas tu dia keluar dengan lelaki lah semua kan. Itu semua nak kena jaga tuan-tuan. So benda ni kita kena faham tahapnya macam mana kita nak jaga. Dan tapi dalam bab fiqh ni dia cerita tentang hadanah ni penjagaan. Sebab itulah istilah adab dulu baru ilmu. Tetapi mungkin sekarang kita kena fahamkan dua-dua. Adab kena tip-top, ilmu pun kena tip-top tuan-tuan. Ya? Ada budak yang dia beradab, diam je, ontok je. Sampai tak bergaul dengan masyarakat, itu pun payah juga tuan-tuan. Kan? Duduk dalam bilik kan tak bergaulan, tu pun poning juga kepala tuan-tuan. Ya? Macam ada member tu, Ustaz, saya ada anak seorang pandai SPM cemerlang sampai sekarang tak dapat kerja. Sebab apa? Gamer ke bang? Dia gamer. Itu masalah tu. Ya, duduk kat dalam bilik kan, kita pun berderau. Ya, semua masing-masing ada anak, ada cucunya. Yang kita pun risau dia tidak bermasyarakat pun bahaya juga tuan-tuan. Ya, kenalah dilatihkan untuk dia bermasyarakatnya tuan-tuan. Okey, dan insya-Allah tuan-tuan akan datang kita akan sambung hikmah pensyariatannya tuan-tuan. Okey. Sebelum akhir ada apa-apa pertanyaan? Tak ada Okey, kalau tak ada sekadar itu saja kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat